Assalamualaikum dan salam bola sepak buat semua. Hari ini kami ada berita gila yang wajib anda tahu. Lupakan keputusan perlawanan biasa. Di saat ini, liga kita sedang menghadapi dua pergolakan besar yang melibatkan jurulatih import Peter Chaklamovski dan raksasa merah kuning Selangor FC. Chaklamovski buat pengakuan mengejutkan. Tak mudah. Siapa atau apa yang beliau naksudkan? Ini lebih daripada sekadar taktik. Ini adalah perang mentaliti. Dan yang lebih panas, Selangor telah membuat langkah yang sangat berisiko, membawa pertelingkahan mereka terus ke Pusat Timbang Tara Asia, AADC. Kenapa mereka begitu nekat? Klik play dan jangan berhenti, kerana kita akan bongkar rahsia yang mengubah permainan liga kita sekarang. Mari kita bedah dulu apa yang membuatkan Chaklamovski berkata ianya tak mudah. Bagi beliau, cabaran terbesar bukanlah lawan di padang, tetapi musuh di dalam diri. Chaklamovski membawa falsafah yang menuntut pengorbanan total. Beliau mahu pemain menjadi atlet elit 24 jam sehari, bukan hanya 2 jam di padang latihan. Beliau menegaskan, untuk mencapai tahap tertinggi, tiada jalan pintas. Jika pemain tidak bersedia untuk perubahan budaya dan mentaliti secara drastik, maka mereka tidak layak berada dalam pasukannya. Ungkapan tak mudah itu sebenarnya adalah kritikan terhadap status quo yang mungkin menganggap tahap cukup baik sudah memadai. Chaklamovski sedang mencabar zona keselesaan yang telah lama membelenggu pemain tempatan. Beliau sedang cuba menaikkan standard ke tahap antarabangsa dan itu memerlukan disiplin yang menyakitkan. Persoalannya, bagaimana pemain menerima tekanan ini? Adakah ini akan mewujudkan perpecahan di dalam bilik persalinan? Masa depan Chaklamovski mungkin bergantung pada sama ada pemain dapat menahan tekanan dan mengikut falsafah kejamnya ini. Ini adalah ujian karakter terbesar untuk pasukan beliau. Ketika Chaklamovski bergelut dengan mentaliti, Selangor FC pula bergelut dengan undang-undang. Mereka telah membuat keputusan sensasi memfailkan rayuan ke Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia atau AADC. Kenapa Selangor memilih jalan yang sangat jarang berlaku? Ini menunjukkan bahawa kelab tersebut mungkin merasakan mereka tidak mendapat keadilan atau kepastian hukum dari badan pengelola sedia ada. Rayuan ke AADC adalah langkah terakhir dan paling mahal. Ia adalah tindakan berani menentang arus. AADC bertindak sebagai badan arbitrase yang neutral dan bebas. Dengan membawa kes ke sini, Selangor berharap keputusan yang dicapai adalah objektif tanpa campur tangan kepentingan tempatan. Ini memberikan harapan kepada semua kelab untuk mendapatkan penyelesaian sengketa yang lebih telus dan profesional. Inilah isu yang paling penting, Presiden sejarah. Jika Selangor menang, ini akan melemahkan kuasa mutlak badan induk tempatan dan membuka pintu kepada kelab-kelab lain untuk turut mencabar keputusan yang merugikan.
Ia akan memprofesionalkan aspek undang-undang sukan. Jika Selangor kalah, ia mungkin mengukuhkan kuasa badan induk dan menghantar sinyal bahawa mencabar sistem adalah sia-sia. Walau apa pun hasilnya, kes ini telah menggegarkan integriti peraturan liga kita. Di penghujung analisis ini, kita lihat bola sepak kita sedang melalui fasa evolusi yang menyakitkan. Cok Klamovski memaksa revolusi mental dari dalam. Manakala Selangor mendesak revolusi struktural dari luar. Persoalan utama, siapakah yang akan berjaya terlebih dahulu? Adakah pemain kita akan pecah di bawah tuntutan Cok Klamovski ataukah sistem akan pecah di bawah tekanan undang-undang yang dibawa oleh Selangor? Pesan akhir, kejayaan di masa depan memerlukan kedua-duanya. Mentaliti kejam untuk bersaing dan sistem yang adil untuk menjamin integriti. Tanpa kedua-dua elemen ini, kita akan terus terperangkap dalam kitaran tak mudah. Gila! Pada pandangan anda, siapakah yang akan membawa perubahan terbesar? Komen di bawah, adakah mentaliti Cok Klamovski yang perlu diubah atau sistem undang-undang yang perlu dirombak? Jangan lupa like dan subscribe ke saluran kami untuk analisis eksklusif yang memecah isu. Jumpa lagi.